Celebrate birthday Don dekat Putrajaya. Tapi celebrate simple-simple. Bukannya hang seorang tau, ada lagi. Siapa? Takut. Misai kaki. Belakang. Guys, for the here big place-nya kedai Salah Farida. So korang hari nak buat konten apa? Ya Allah, saya rasa macam saya ni lama dah kan skip konten, tak buat konten kan. Baru semalam saya post, malam ni saya post, okay. So konten ni saya nak buat bagi ada je, okay, bagi ada je. So hari ni saya akan celebrate birthday my friends, my beloved friend kesayangan. Macam-macam lah. Okay, saya akan celebrate. So hari ni saya akan celebrate birthday Don dekat Putrajaya. Tapi celebrate simple-simple je sebab Fadil dah, sebab time birthday Aira, hari tu adalah hari yang terakhir Fadil dekat China. So Fadil baru je sampai 2 hari. Hari ni baru sampai semalam kemarin. Lepas tu ini adalah 2 hari lah. 2 hari skip tak wish, bukan tak wish dah, tak celebrate. So ni adalah hari second day yang terlewat. So kita nak bawa Aira celebrate. Sepanjang Fadil dekat China, Fadil dia cakap dengan Kak Is, saya Fadil pergi dengan Kak Is kan, cakap hari ni ada birthday Aira. Macam mana tak kita cakap, kita orang asyik cakap pasal birthday Aira lah dekat sana kan. So hari ni Fadil dengan Kak Is nak, sebab Aira tak tahu pun yang nak celebrate hari ni ada Kak Is sekali, ada Mok Kak Is sekali. So Aira tak tahu. And now Fadil tengah on the way nak pergi rumah Aira, nak pergi pick up dia untuk bawa pergi makan-makan, celebrate sekali. Sebab kita orang dengan Kak Is agak rapat, dengan Mak Kak Is pun agak rapat. So kita nak celebrate together. Okay, Girls Day hari ni. So jomlah kita orang, jomlah kita orang, mana ada orang lain, ada Fadil seorang je. So jomlah korang teman Fadil untuk pick up Aira dulu. And kita nak tengok reaction korang. Bukan reaction lah, kita nak create moment. Kita nak create moment je. Sebab yelah nanti kan sini-sini kan dah tak datang office, dah release. So kalau boleh nampak macam OG sekarang lah, macam OG sekarang kan, ramai dah yang tak ni lah, tak dapat jumpa sama-sama, masing-masing busy dengan anak bini kan, dengan memang susah lah, struggle lah nak jumpa sebab masing-masing dah berumah tangga. So korang, ini sebagai momen untuk saya letak dekat YouTube saya nanti bila saya dah berumah tangga. Saya rindu dekat Gon, rindu dekat semua. Kita boleh tengok balik konten-konten yang lama kita dengan kawan-kawan kita kan. So jomlah. Apa pula Fadil ni tak boleh lah on the way ni cakap pun. Kita nak on the way pergi ambil Gon. Let's go. Ting alah comel yo. Oh, ting jalan macam Mak Datin tau. Tak ada Kak Atoh, kita lama dapat konten lah. Aku buat konten cuma aku tak post. Tak post pula dah. Siapa yang tengok dah? Aku tengok sendiri, tak post. Oh my god, betul kau tengok sendiri dah. Ya. Ada Gon hari ni cantik sangat. Tak ada lah, ada apa tu Gon saja, bosan-bosan ada. Ya ke? Raita Gon macam mana, okey tak? Ha? Raita Gon macam mana? Okey, KO lah tu. Ada tak sikit kan? Ya. Tadi aku nak pergi. Bahaya dah tahu Aira ni. Dia, aku rasa ada orang mengikori mu tahu tak? Apa mengikori aku? Apa misai kot? Ha? Takkan Abah Haris nak mengikori aku? Bahaya sangat-sangat. Okeylah kan, aku nak bawa hampir satu tempat lah. Tapi biasa-biasa je. And bukannya hang seorang tau, ada lagi. Siapa? Takut. Misai kaki. Ada Abah Haris ke? Takut. Aduh, aku rasa Aira ni. Aira, mu tak boleh macam ni Ra. Mu dah tunang orang dah Ra.
Mu duk mesej-mesej Abang Misal. Mu tak kesian kat Abang Harik mu. Aku tak apa. Ni Roji. Aku tak mengikat lagi. So aku boleh macam Abang Harik. Okay, let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go guys. Let's go. Mana boleh bagi tahu? Tengah ada bahan. Tak ada. Biasa je. Orang biasa je. Orang Aku biasa. kenal ni. Kenal lah. Tapi kan Kan. Tapi dia level-level tu juga, level-level artis. oh, sumpah lah lepas ni. Siapa dia gila? Dia level-level artis. Design. Macam mana hantar ni? Macam mana hantar crush aku? Mestilah kau akan bawa crush aku jumpa hang. Azim dah. Dah tak lama dah. Tapi belum terikat. Sorry. Belum. Kalau dah terikat kita akan macam Astaghfirullahalazim. Kita tak jadi macam Aira. Oh my god, dia berendam dengan Ya, mestilah berendam sebab aku tak boleh tahu orang live ada live kan. Orang dah sebut, "Kak ada nak tengok Abang Misal." Aku cakap, "Sorry jangan nak sebut-sebut dia aku punya aku tu. Tapi kalau Aira dah korang boleh nak sebut Abang Harik. Kau lah. Bukan kok ni lah Gon. Kok ni. Mana boleh kena dia takut dah. Baik hang bawa aku naik ni dah. Mana? Ni. Wih, dia nak naik. Orang nak naik tu. Baru RM12 kan. Tapi mau pakai skirt kan. Orang tu mau naik. Sebab kau naik ni korang. Ada. Apa dia ni takut. Tapi biasa-biasa je kan. Dah, aku masih takut ni dah. Takut cikgu disiplin aku sama sekolah kendur dulu. Aku tak tahu. Ini trauma kan. Silakan aku cakap kat hang. Aku bawa hang jumpa Abang Zizan. Takut. Abang Zizan yang Aku tak boleh orang handsome. surprise dia aku jadi anxiety. Weh, anxiety. Sudah aku kena reveal dah. Kena rebel. Apa dia ni? Hang akan expect punya siapa orang ni. Siapa ni? Takutlah. Dan dia bukannya seorang. Oh my God. Dia berdua. Aku boleh agak. Siapa dia? Kak Iza. Mana dah? Okay, Harry. Pula bersama birthday aku. Apa dia ni? Takutlah. Aduh, kedai pun jauh lah. Aku pakai heels ni. Ni aku pakai heels ni macam orang kerja pejabat ni. Mana ni? Jadi kan dalam kereta, sepanjang dalam kereta kan, kau duduk sembang pada pasal China. ke China. Ya. Lepas tu pada soal tak ada, pada makan lepas tu. Dia cakap tak sedap. Betul tak? Tak betul. Sedap sangat. Ya, Kena merasa. Kak Is dia cakap tak best. Mana ada best lah. Best Trip yang Kak Is sangat-sangat best. Oh my Gon, god. tengok Gon, DJ aku Gon. Hah? Tengok DJ aku. Apa? Apa pegang? Tengok. Pegang. Kepada Faridah apa troopers ke apa? Drafter. Faridah drafter, tolonglah bagi satu. Oi, jangan meminta. Aku tolong minta untuk hang, bukan hang minta aku Tak mau. Dia minta kan? Aku juga. Bohong, aku tak pernah meminta pun. Dia pun yang selalu memberi, betul tak? Oh my god. Gon. Menengok Gon. Kau sebab kita jalan laju sangat. Pelik tu Gon. Pelik tu Gon. Dia pun jerit Sekejap bila ada aku ni. Tak tahu. Kak Is mana ada Kak Is? Kak Is, kau tu gila? Mana? Weh, hang gila takkanlah Kak Is nak yang tu. Kak Is tengok Kak Is. Gon ni. Dia pun menjerit weh. Oh, laki pun menjerit. Oh my god, ni kedai have ni. Mana ada kedai have. Takutlah. Tapi ini bukan aku belanja, ini orang tu yang belanja Oh my kat sini. god. Misal. Oh my god. Wow. Ada dapat agak kan. Dapat agak ni. Mana kat dia? Mesti hang dah dapat agak kan, siapa kan? Dia dapat agak ke? Dia dapat agak ke? Dia dapat agak ke? Belakang. Oh, boleh. Belakang. Padahal buat surprise kat dia, tak bagi tahu kat dia jumpa Mok.
Sihat ke? Best tak dapat benda surprise daripada Shaina dengan Kak Is? Hello. Hello. Pada surprise dia tak bagi tahu jumpa Kak Is. Kejap. Aduh. Kau nak order apa? Ayat kosong. Alamak. Salah. Salah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Boleh sangat. Band ni gambar Aira dulu. Dalam tengah ada asap. Tengah ada asap-asap ni kan. Sekejap saya tambah lagi satu api dia. Okey. Okay. Gon, ambil gambar Gon. Sini, sini. 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Comelnya. Bunyi dia mesti takut. Pakai dah tu. Topi. Pakai topi. Apa lah orang apa lah orang saya. Cantik. Okey. 1, 2, 3. Next time. 1, 2, 3. Lagi. Edit sikit. 1, 2, 3. Okey. Alright. Thank you. Nanti kalau tak keberatan, nanti saya nak minta tolong untuk review lah untuk dekat Cili Kampung Alamanda. Dekat Google review. Ya betul. By the way, nama saya Aina lah. Dengan yang tadi tu Auni nama dia. Alright. Thank you. Thank you Kak I. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang. Thank you. Set lah. Kenapa nak set? Aira dah ada rasa. Dah ada rasa. Ya. Aira dah ada. Aira jangan kahwin lagi. Kahwin lagi. Oh my god. Jangan kahwin lagi. Ya Allah. Thank you. Dia beli ni? Ha? Tadi. Dia dah beli. Makan. Makan kan, potong. Potong. Aduh. Tadi pedas kan? Oh, Potong. Ada. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimurahkan rezeki semua. Amin. Okey. Wah, cantik. Cantiknya Kak Gon. Kak Gon jangan kahwin lagi. Makan. Ye, tahun depan celebrate dengan suami. Okay korang, so Farda pun dah settle hantar Gon. Tak ada nak record sebab Farda bawa Gon pergi ke satu tempat tadi. Satu tempat Farda punya. Dan Gon pun sangat-sangat excited. So mesti korang tak faham benda ni akan di-reveal tapi nantilah. So itulah konten saya pada kali ni. Saya dah bawa Gon untuk celebrate bersama Kak Is. Thank you so much kepada Kak Is dengan Mak sebab sudi bawa Aira dengan Farda makan. Sebab makan kat situ memang agak-agak pedas. Memang sedap. So itulah konten kita pada kali ni. Jumpa next konten guys. Bye bye. Assalamualaikum. Okay, saya masih ni tiba-tiba dengan gorgon. Aduh, cantik dah rumah mana. Aduh, jom dari Giriki rumah kat sini. Kan dah nak
tu macam kau dulu je.